Ha, Dik. Kat mana? Dah sampai belum? Dah sampai lah, ya. Ni, bas Ani ni, bas Ani. Ayah kat tepi pasar ni lah ni. Sinilah, ya, sini. Ha, Dik. Tunggu, Dik. Tunggu. Cepat. Kejap. Ayah. Oh, my son. Get well, son. Bila masa adik sakitnya? Alah, rindunya ayah kat adik. Dah rindu dah, ya. Adik pergi KL semalam, hari ni balik. Dah rindu? Rindulah. Adik kan anak ayah seorang je. Lagipun adik daripada kecil sampai besar, mana pernah berpisah dengan ayah. Alah, sweetnya. Jom lah, kita dekat sini. Dik. Macam mana pergi tanding belalang kengek? Dapat nombor berapa? Come on lah, ya. Nombor 1 lah. Ayah dah agak dah. Mana hadiah? Hadiah apanya, ya? Belalang kita kena ban. Kenapa kena bank? Yelah, ya. Belalang orang lain kerek, ya. Paling lama pun 40 second. Belalang kita punya kerek, ya. 40 minit. Kerek. Curi-curiga. Juri-curiga? Kenapa? Yelah, ya. Dia pergi cek lah kita punya belalang kerek tu. Takut ada pasang speaker ke, ada 2 belalang ke. Kantoi. Kantoi? Macam mana boleh kantoi, Dik? Tak kantoi macam mana, ya. Belalang tu ayah bagi makan daun urat merah. Sangkut. Kena urine test. Adik kena unit test? Bukan adik, ya. Belalang tu yang kena urine test. Habis tu belalang tu macam mana, Dik? ADK datang ambil lah, ya. Bawa belalang kita masuk pusat pemulihan. Kesian. Uish. Tak apalah, Dik. Jom kita pergi cari belalang lain lah. Jom naik bas. Ha? Naik bas nak pergi mana? Gua musnah lah cari belalang. Kalau nak naik bas, kena pergi kaunter tiket dulu. Beli tiket, baru dapat naik bas. Sekarang dah canggih, Dik. Tak payah dah nak beratur-beratur beli tiket kat kaunter. Ayah dah beli online dah. Beli online terus boleh naik bas. Ya ke? Yo. Beli online? Yo. Ayah dah beli dah? Dah beli dah. Tu, ha. Kalau macam tu, jomlah naik bas jom. lah. Dik. Sejuknya bas ni, Dik. Sebab tu adik pakai jaket sampai ke lutut, ya. Kalau siang hari okey lagi, ya. Kalau malam tak tahan. Seat kita mana, ya? Ha, tu adik punya. Ni ayah punya. Pakai seat belt, ya. Pakai seat belt. Untuk keselamatan. Oh, ada seat belt Ada, untuk keselamatan. Oh, Dik. Selesa betul lah kursi dia. Macam kursi VVIP. Memanglah, ya. Adik daripada KL semalam, ya. Duduk atas seat VVIP ni. Tahu-tahu sampai je Kelantan. Lena punya pasal, ya. Sedap. Patutlah ayah SMS tak jawab. Dik. Ada meja makan lah. Ada meja makan. Ayah buka kat mana tu? Tepi sana. Oh, ada meja makan, boleh makan lah, ya. Atas bas ni. Iyalah. Ha. Tu. Siap ada tempat cas telefon lagi, ya. Lah sini pun ada, Dik. Oh. Dik, pemandu bas Ani ni tak ada riba-riba ke? Bahayalah, ya. Riba orang sambil memandu. Kalau ayah nak tahu, driver bas Sani ni, diorang dah latih daripada Akademi Sani lagi tau. Ayah pun boleh jadi driver bas Sani. Kalau ayah nak lah. Join Akademi Sani, diorang akan ajar A sampai Z, dapat lesen, terus kerja dengan bas Sani. Oh, baguslah macam tu. Lagi satu, ya. Update latest terkini daripada bas Sani, ayah boleh trace GPS sistem bas Sani. Ayah boleh tahu dekat mana bas Sani berada sekarang. Baguslah, bagus sangatlah bas Ani ni. Dik, bagi tahu kat pemandu jap, Dik. Suruh dia berhenti mana-mana stesen minyak ke. Ayah nak kencing lah. Nak kencing? Nak kencing dekat tandas dia orang lah, ya. Bas ni ada tandas tau. Ya ke ada tandas? Ada tu, dekat depan tu. Kat depan tu tempat pemandu tidur lah, Dik. Bukan situ, sebelah sini, ya. Ada tulis tandas tu. Oh. Cuma ayah nak berak tak boleh. Kenapa pula berak tak boleh? Tak boleh. Kalau ayah berak, kesianlah dekat penumpang-penumpang lain. Aroma dia sampai belakang tau. Kencing okey. Tak ada masalah. Ya tak ya juga. Dah lah ayah nak pergi kencing lah kejap, Dik. Pergilah. Adik nak tidur dah ni.